emas, lapak emas saja. Selain lapak emas, lapak apa lagi? Tak. Kalau kita perhatikan, harga emas dekat public gold memang lebih tinggi daripada harga emas dekat bank. Daripada duit part-time itulah saya tukarkan dalam bentuk emas. Maybe sementara kita study memanglah bantuan pendidikan ada. Ramai orang rasa masalah kewangan sebab gaji kecil. Setiap tahun, pastikan jumlah tabungan bertambah walaupun RM100 setiap bulan. Saya ada hampir 900,000 sekarang ni penyimpan emas seluruh Asia Tenggara. Public Gold merupakan satu company jual emas kan. Tapi mengapa begitu ramai customer atau PGBO nak join Public Gold? Kalau banding dengan kantoi-kantoi lain, kedai-kedai lain yang jual emas, beli emas, lapak emas saja. Selain lapak emas, lapak apa lagi? Tak. Jual balik, kena kemek, diskaun. Bungkus, buka, diskaun. Kotak, diskaun. Tak nak risit, asal diskaun. Tapi kau semua sama saja, betul. So, kita niaga dengan honest and integrity. Untuk Public Gold, 81 peluang perniagaan. Public Gold akan bagi peluang untuk ibu-ibu bapa jadi tauke emas. Sebab Public Gold mengambil tuan-tuan perempuan semua, PGBO sebagai Louis Lemia Family Mail Long Term Business Partner. Yang ini perbezaan dan perbezaan paling besar dalam membuat Public Gold begitu setiap tahun berkembang begitu pesat. Menyokong mentor juga. Orang paket Public Gold merupakan company terbaik dalam Malaysia. Bukan saja Malaysia, terbaik dalam dunia tuan-tuan. Emas public gold memang mahal tuan-puan. Dan tu kenapa beli kat public gold? Kalau kita perhatikan, harga emas dekat public gold memang lebih tinggi daripada harga emas dekat bank. Tak pernah lebih murah. Tapi kenapa 2.3 juta customer masih beli emas dekat public gold? So adakah mereka ni penyimpan emas yang tak cerdik sebab beli emas dekat public gold bukan dekat bank? Saya, customer datang tanya nak beli emas dekat bank ataupun public gold, saya kata, kalau you compare harga saja, you nak try beli dekat bank, pergilah. Ambil pengalaman beli emas dekat bank, lepas tu sampai dapatkan emas fizikal dekat tangan. Nak tengok murah tak? Senang tak? Ada stok tak? Dan sebagainya. Ambil pengalaman sendiri. Untuk beli emas dekat public gold, proses beli emas dan jual semula emas sangat mudah. Anda beli emas dalam akaun emas Gap, nak jual emas immediately, tak payah tinggal baki gram dalam akaun pun, terus boleh. Dan duit akan masuk ke bank anda dalam masa hari yang sama ataupun esok lusa. Lepas tu, dia punya penjualan emas tu pun, emas fizikalnya sangat mudah sebab syarikat tidak cerewet dalam pembelian emas walaupun emas tu rosak, tak ada resit pembelian, tak ada sijil ketulinan. Ciri kedua, kos keseluruhan untuk keluarkan emas fizikal daripada public gold adalah sangat mudah dan menjimatkan masa. Ciri ketiga, dah simpan emas dalam akaun emas Gap, nak keluarkan fizikal dia, sekecil-kecil 0.25 gram pun anda dah boleh keluarkan. Yang keempat, dia tidak ada charge simpanan dan tidak ada kos transaksi untuk setiap kali pembelian emas dalam akaun emas Gap ataupun pembelian emas fizikal. Yang kelima, emas public gold ni sentiasa ada stok. InsyaAllah sebab kita ada kilang sendiri. Ciri yang keenam adalah ciri yang paling powerful di mana public gold boleh menguruskan proses jual beli emas dalam volume yang besar tanpa ada masalah. Sekiranya anda nak beli emas beratus ribu ringgit ataupun nak jual emas beratus ribu ringgit, public gold berkemampuan untuk membeli dan menjual emas kepada anda. Student selalu cakap yang dia tak boleh simpan duit sebab tiada duit. Faktor utama student tiada duit adalah kerana masih lagi belum bekerja. Jadi, sementara menjadi student lah waktu yang terbaik untuk kita membina habit simpanan kita. Tuan perempuan semua, saya sendiri saya pernah kerja part time. Pernah jual air. Lepas tu saya pernah jual nasi pintu ke pintu. Daripada duit part time itulah saya tukarkan dalam bentuk emas. Maybe sementara kita study memanglah bantuan pendidikan ada untuk menampung segala kos pendidikan kita. Tapi untuk masa hadapan, bila kita nak pergi ke latihan industri, ia memerlukan kos yang lagi tinggi. Jadi saya jadikan emas sebagai backup simpanan saya bila saya nak intern nanti. Kalau tuan perempuan tak boleh target 1 bulan 1 gram, tuan puan boleh bajet kecil dulu, serendah RM100 dalam akaun Gap. Jadi kalau tuan puan konsisten 6 bulan, 1 semester, selama 6 bulan tuan puan dah boleh dapat 1 gram. Kalau konsisten 6 semester, tuan puan dah boleh dapat 6 gram terus. Gaji besar tapi tetap tak cukup. Ini puncanya. Ramai orang rasa masalah kewangan sebab gaji kecil. Hakikatnya masalah sebenar ialah aliran tunai negatif. Gaji masuk RM5,000 tapi hujung bulan tinggal RM50. Bukan sebab gaji kecil, tapi sebab duit keluar lebih laju dari masuk. Ini checkpoint keuangan paling asas. Aliran wang tunai mesti positif dulu.
Kalau setiap bulan masuk 5,000, keluar 5,300, maka setiap bulan sebenarnya kita makin miskin. Formula paling simple, kurangkan kebocoran, tambahkan simpanan automatik, bezakan keperluan berbanding kehendak. Selagi cash flow negatif, jangan mimpi nak kaya. Kita cuma sedang menangguhkan masalah. Kalau nak bina keuangan, checkpoint pertama, pastikan duit masuk lebih banyak dari keluar. Follow dan Nak simpan. kaya mesti menabung. Selagi tak menabung, tak akan kaya. Berapa besar pun income, tak akan kaya kalau tak menabung. Kaya maksud tabungan, tambah harta, tolak hutang. Maksudnya setiap bulan, setiap tahun, pastikan jumlah tabungan bertambah. Walaupun RM100 setiap bulan. Walaupun RM20 setiap bulan. Siapa yang setiap bulan dia tabungan dia bertambah, maksudnya dia semakin kaya. Dia sedang bergerak ke arah kekayaan walaupun tak laju lagi. Tuan-puan, tabungan pertama saya adalah RM20 sebulan. Saya bukukan pengalaman hidup saya itu dalam buku Misi Bebas Hutang. Saya tak tahu komiti ada jual tak ke sini. Ada mungkin ada sikit kat belakang. RM20 je tu sebulan, tuan-puan. Apa yang saya buat? Bila saya sebenarnya kira-kira duit memang tak cukup. Nak buat saving dah gaji kecil, mana nak cukup? Tetapi ilmu dah ada dah. Dah baca dah buku jutawan. Jutawan dari planet Jupiter dah baca dah. Apa yang jutawan cakap? Tuan Azizi Ali sebut, nak kaya mesti menabung. Selagi tak menabung, tak akan kaya. Berapa besar pun income, tak akan kaya kalau tak menabung. Apa reason pun kita tak menabung, semua betul. Tapi tak menabung tak kaya. Bolehlah nak salahkan bos ke majikan ke kerajaan tak naikkan gaji. Betul. Kos sara hidup naik. Betul. Tak menabung tak kaya. Jadi apa saya buat, tuan-tuan? Okey, saya kena paksa diri saya menabung walaupun duit tak cukup. Saya paksa pertama ialah saya paksa menabung RM20 sebulan. RM20 tu maksudnya memang tak mampu dah, tuan-puan. Tapi nak kaya kena menabung. Saya isi borang tabung haji, hantar dekat HR, Human Resource. Akak, saya nak potong gaji saya RM20 sebulan, masuk dalam akaun tabung haji. Sebelum duit tu masuk dalam akaun saya, potong dulu masuk dalam tabung haji. Akaun tu saya tak link dengan mana-mana online banking. Saya sebab di bawah saya ada hampir 900,000 sekarang ni penyimpan emas seluruh Asia Tenggara. Penyimpan emas 900,000 ni kena saya ke ada baru dia boleh beli? Tak payah. Ada staff, ada management team. Saya duduk dalam penjara 2 tahun pun ada income tau. Makin kaya dia. Harta. Rumah sewa. Rumah yang boleh disewakan. Ada tanah yang boleh mendatangkan hasil. Tak kisah. Tanah sawit. Tanah kelapa. Tanah getah yang boleh mendatangkan hasil. Apa lagi yang boleh mikir? Mungkin saham. Saham bisnes bukan trader tu. Tuan-puan memiliki company apa dia? Contoh Johor Corporation. Tuan-puan adalah pemegang saham 10% daripada saham Johor Corporation. Tuan-puan adalah sebenarnya owner, pemilik bisnes. Tuan-puan memiliki bisnes sebenarnya dalam bentuk saham. Sebab saham ada setiap tahun dividen. Bila saya sebut saham, tuan-puan jangan salah faham. Ramai orang saham pergi main trade itu bukan trader. Bukan trader, tapi dia memiliki saham. Beli simpan untuk long term. Apa lagi? Tuan-puan memiliki bisnes. Tuan-puan ada bisnes. Tuan-puan ada team. Ada team management. Yang tuan-puan tak turun tengok bisnes tu boleh jalan. Tuan-puan adalah pemilik bisnes. Bukan tuan-puan buka kedai, tuan-puan kena jadi cashier. Tuan-puan tak jadi cashier, kedai tu tutup. Itu bukan pemilik bisnes. Itu namanya kerja sendiri. Itu bukan pemilik bisnes, itu namanya kerja sendiri. Dari sudut keuangan. Okey, pemilik bisnes tak perlu pergi kerja. Okey, contoh
dekat sini ada warung. Ada warung di sebelah sini tadi. Warung Pak Mat. Niaga apa? Sate ke apa kan? Tuan-puan boleh tahu tak kalau nama dia warung Pak Mat, tuan-puan boleh kenal tak Pak Mat? Boleh. Siapa? Yang jadi cashier tu. Kalau perempuan, bini dia dah tahu dah. Kalau yang muda, anak dia atau bini muda dia. Betul lah, family dia. Mesti family dia, betul tak? Kalau Pak Mat pergi bercuti, cuti sekolah, kedai tutup. Itu bukan pemilik bisnes, itu namanya kerja sendiri. Tapi kalau 7-Eleven, warung apa dia? Ni, secret recipe bawah ni, secret recipe. Tuan-puan kenal tak siapa tokey dia? Owner dia kenal? Ada owner tak? Ada kan? Secret recipe owner dia Cina, Kelantan. Owner tak payah ada sini. Bisnes jalan. Itu namanya memiliki bisnes. Contoh memiliki bisnes adalah bisnes public gold. Contoh, saya di bawah saya ada hampir 900,000 sekarang ni penyimpan emas seluruh Asia Tenggara. Penyimpan emas 900,000 ni kena saya ke ada baru dia boleh beli? Tak payah. Ada staff, ada management team. Saya duduk dalam penjara 2 tahun pun ada income tau. Makin kaya dia. Itu business owner. Mati pun, murid saya mati 2 orang dah murid saya yang meninggal dunia. Yang pertama ialah arwah Abdul Rahman. Ada buku dia. Tak ada tak buku? Persaraan Buat Umi. Siapa ada bawa buku? Mungkin ada jual dekat luar. Tajuk buku dia Persaraan Buat Umi. Murid saya, dia follow saya umur 18 tahun lagi. Dia meninggal dunia pada umur 25 tahun. Dia meninggal dunia, mak dia mewarisi income. Mana datang income tu? Bukan public gold bayar tuan-tuan. Sebab bisnes yang dia ketika dia meninggal dunia, personal customer dia dah ada 2,200 direct customer dia. Bawah dia ada beribu. Transaction customer dia boleh jual beli macam biasa. Dapat insentif dekat situ, public go bayar kepada mak beliau. Sampai sekarang. Dah genap 2 tahun beliau meninggal dunia dah genap 2 tahun. Yang terbaru ni tim saya juga, arwah ni Ibrahim. Orang Negeri Sembilan. Okey, bisnes public gold pun adalah harta.